Taoism atau Daoism. Pengasasnya adalah Lao Tzu. Kitab sucinya adalah Dao De Jing. Konsep ketuhanan iaitu menekankan Dao, jalan alam semesta, kuasa asas yang mengatur segala-galanya, iaitu bukan Tuhan peribadi. Ajaran utama iaitu hidup harmoni dengan alam. Prinsip Wu Wei iaitu tiada tindakan yang bertentangan dengan alam atau tindakan spontan dan semula jadi. Keseimbangan Yin dan Yang, pencarian keabadian atau keselarasan dengan Dao. Sejarah ringkasnya bermula di China kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, iaitu mempengaruhi seni, perubatan dan falsafah Cina. Aliran utama adalah Taoism falsafah dan Taoism agama. Confucianism. Pengasasnya adalah Confucius atau Kongfuzi. Kitab suci iaitu 5 klasik dan 4 kitab. Konsep ketuhanannya lebih kepada sistem etika dan falsafah sosial daripada agama teistik. Tidak ada konsep Tuhan pencipta yang jelas, tetapi menghormati Tian iaitu syurga dan leluhur. Ajaran utamanya adalah penekanan pada moraliti, etika dan hubungan sosial yang harmoni. Ren iaitu kemanusiaan, Li iaitu ritual kesopanan dan Yi kewajaran. Pentingnya pendidikan dan pemerintahan yang baik, penghormatan kepada ibu bapa dan leluhur. Sejarah ringkas bermula di China kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, menjadi ideologi rasmi beberapa dinasti China dan mempengaruhi masyarakat China secara mendalam. Shinto tiada pengasas, ia adalah agama asli Jepun. Kitab sucinya adalah Kojiki dan Nihon Shoki, iaitu catatan mitos dan sejarah. Konsep ketuhanannya adalah polytheism dan animism, percaya kepada kami iaitu dewa atau roh yang mendiami alam semesta, objek, tempat dan makhluk hidup. Ajaran utamanya adalah pemujaan kami iaitu dewa atau roh di kuil-kuil Shinto. Penekanan pada kesucian, kebersihan dan harmoni dengan alam. Penghormatan kepada leluhur dan roh alam. Ritual dan penyucian. Sejarah ringkas. Akarnya dikesan sejak zaman prasejarah Jepun. Menjadi agama negara di Jepun untuk tempoh yang tertentu.